kuat duku anak hok beranak kecil ni. Adik kakak semua rajin beranak ni. Duku anak biar tengok batu anak. Kelipah anak gapo dia akan jadi kepada anak kita 20 tahun akan datang adik kakak. Mikir yang molek, mikir yang kejap molek gitu. Kalau lo ni Islam kita cerah berah habis. Buku calana jadi nasi khabu Islam kita. 20 tahun lagu mana adik kakak? Ini pah ada lagi benar lagi di Kelantan ni. Nah. Kalau pah takdir dia tak ada, naudzubillah min zalik. Minta jauh. Pah dulu royak bobe siamale tok guru siapa masuk hospital tu hospital royak kaya. Islam ni lagu ni tak cakap faham dia kakak. Cuba mikir 20 tahun ke lagu mana jadi anak bangsa kita, anak buah kita. Agama kita disak, kita duk royak bobe. Beratus ribu orang murtad dia kakak. Lepas tu kena mikirlah kita nak pilih raya. Kita kena kemakilah kok kita. Kita mesti pertahan kerja yang ada ni. Boleh dia kakak? Yeah. InsyaAllah. Jadi hamara urusia mari ke petah ni belakang. Dan kita nak bagi penghormatan kepada pemuda-pemuda kita. Nak suruh Tok Guru pakai jaket malam ni. Menandakan bahawa dia istiqamah dengan perjuangan Islam. Dan apa ketua keselamatan 12 yang kamu tadi, kita lantik dia secara khusus malam ni jadi pegawai keselamatan Dun Pulau Condong. Jadi amo jemput urus dia saudara Azli untuk menyerah kita. Amo panggil wakil dia dulu untuk bagi borang kepada Tok Guru. Lepas tu amo jemput orang 3 orang lagi naik belakang lalu tak apa. Naik dak atas petah kita ngadak Tok Guru suruh borang. Lepas tu kita nak bagi penghormatan untuk Tok Guru pakai jaket pada malam ni. Silakan. Masuk naik. Silakan. Takbir. Jemput seorang lagi. Kita bagi per habis 4 orang. Silakan. Allah. Takbir. Allah. Allah. Terima kasih banyak pada Tok Guru insya-Allah. Adik kakak tolong doalah. Anak-anak muda kini, anak-anak muda kita tadi insya-Allah daripada ahli UMNO asalnya insya-Allah. Ahli UMNO dan insya-Allah dia telah menyertai PAS beberapa minggu yang lalu. Dan tolong doakan dia istiqamah dengan perjuangan Islam ini. Dan merasa kalau dia kena jaket Tok Guru tadi tak pandai dah ke pelekat ni kakak. Nenek 98. Amal istihad secara resminya Tok Wakil sebut tadi ada 98 orang. Alhamdulillah orang UMNO masuk PAS sekitar 20 condong lah, bukan orang dewan ni nanti salah faham. Nanti dia kata PAS ni menawak orang dewan ada seorang buta masuk PAS. InsyaAllah ada adik kakak. Adik kakak tunggulah.
dalam masa seminggu dua lagi, dan insya-Allah dia bagi komitmen kepada kita untuk memberi sokongan pada perjuangan Islam ini insya-Allah. Termasuk beberapa orang dewan insya-Allah. Jadi amba harap adik kakak tolong pakai doa. Pada ini mampu dah menurut dekat Kelantan ni. Kan? Jadi amba rasa dengan segala hormatnya amba tak payah bermasa lagi. Dengan penuh takzim amba dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar